Oh, penyau. Oh, strike guys. I love siring guys. Okay, assalamualaikum. Welcome back to my channel MF Angler. Salam sejahtera, salam satu hobi. Aku sekarang berada di Pantai Siring guys. Aku berkayak hari ni. Aku nak mencari secebis strike guys. Aku nak mencari secebis strike. Hari ni ada Hafiz, ada Izam, ada Bang Zam, Dak Zam Fishing, Cikgu Yamin ada, Dak Samsul ada, Dak Wan ada. Ramai hari ni. Okey, aku harap korang tonton video ni sampai habis. Semoga ada strike guys. Semoga ada strike. Semoga ada manis-manis untuk hari ni. Okey, let's go. Angkut pula. Ha? Kucut. Strike. Ui. 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 Padu ni. Strike. Jeling kuat ni, sekut ni. Ui. Dalam aku tu rasa berat tu. Betul lah tebal pipi lah. Alhamdulillah, syukur. Dia terbeli. Peace. Alhamdulillah, syukur. Cikgu Zimi dengan assist hook Hafiz Angler. Ada lagi. Strike lagi. Oi, mantap. Ui.
Janganlah lucut, please. Dia ada kat sini ya. Pakai jig color apa tu macam? Dia nak color macam Cik Uzimi ni ke? Warna fluorescent tu. Uish. Strike lagi guys. Dekat sini punya. Dah lah dalam. Uish. Kuih jenak pula. Jenak. Jenak. Alhamdulillah jenak pula. Ketuk je tau kat sini, area sini je. Woo! Woo! Mari. Sini. Kau ikut je bagi dia tegak. Kau follow tali tu Zam. I love siring guys. Penyo. Oh, strike guys. I love siring guys. Padu sangat ni. Oh, tambah BP ni. Tambah strike. Banyak strike tu. Alamak. Panggil api lah, telefon api lah. Sini ada lah. Jenak guys. Alhamdulillah guys. Jenak guys. Abang Zan dah naik lah. Saya tak naik-naik ni. Aku tak ke mana. Panggil api lah. Come on lah. Ui, besar je tempat BP. Ya Allah. Bapak. Kuning lah. Ya Allah, besarnya. Ya Allah. Warna kuning lah. Sekilo ni. Bapak ah. Mak Datuk oi. Gila. Gila bangkai yang warna kuning ah. Strike guys. Macam 5. Woi, best lah siring sebenarnya.
Gila lah. Ha? Hilang penat dia besok tu lagi ni. Tu buat Vivi. Kalau Jerman lah baik lah. Kalau Jerman dekat Cikgu Zivi. Dengan Asis Hook, fish angler warna oren lah. Sampai, jom balik bye. Hei. Oh, besar tu. Tengok Dan. Tengok. Ada telur tu. Betul capai 2 kilo. Dia kata betul. Aku pun tadi kata dulu. Betul jadi dapat 5. Tadi aku ketuk dapat ni. Sangkut. Lama. Banyak tu. Kalau boleh sampai bawah rampai. Oh. Oh, padu ni.
Strike. Strike. Nak buat ramai ya. Ha. Di tengah ada ni. Tengah banyak ni. Bapak ah. Alhamdulillah, syukur. Cepat Zam, boleh Zam. Tengah ada ni. Dia tak pilih jig ni. Right guys, tu wifi. Kasar. Oh, tu padu. Strike, semua strike guys. Ha? Lidah aku 20. Lidah aku 20. Dia dapat dengan orang. Oi. Peluang Zam kan belaga pun dah boleh elak. Sama-sama mancing. Tengah ada ikan tu. Sakas. Oi. Betul-betul lah. Tengah sedap ni. Kecil je. Ketuk je Zam, sini ada ni. Janji penuh gari lah. Lama tak penuh gari lah. Right. Dah sekut. Ha. Tawa wifi. Dah comel-comel. Ketuk lah. Sini banyak ni. Kenapa kau naik? Bye, apa bye? Sekut. Tawa wifi. Banyak lagi siap. Gari 10. 10 Ha.
Ramai. Dia kan nak 10 kilo kalau seekor sekilo. Kilo. Paling kurang pun 7 kilo. Ha. Berapa dah? Paling kurang pun 7 kilo. Bye, berapa meter bye? 21 je. Betul dah pindah. Ha. Padu. Cik ni. Ha? Oh ngah. Cik. 21 pula dia duduk. Mami apa hantar kat situ. Ha? Merupa nama dia tak ada kering. Lengur lah guys. Lengur lah guys. Halai. Kuning dia raja. Boleh lah saya ni. Ui. Alhamdulillah, syukur. Ketuk Zam, ketuk Zam. Jangan pakai umpan, jangan curang je. Stop. Strike guys. Ui. Sabar. Naik 20 meter lah dia makan. Strike lagi guys. Ni dalam Fiji tu, naik slow tu. Bapak besar-besar bas. Alhamdulillah, syukur. Dengan jig, karau jig dengan assist hook fish angler guys. Mana oren guys, mana baru ni. Cakup pun. Oh yo. Come on Zam, ya Allah hai. Selesai Zam tak dapat ni.
Tahan, jangan angkat tinggi-tinggi. Apa pula call ni? Strike! 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 Padu. Ui. Ui, padunya. Ui. Tenggelam. Betul-betul gasak ni. Dia ada lagi. Padu. Hello siring. Memang birthday anak aku memang suka lah tempat pipi ni. Memang dapat tempat pipi je. Oh bapa, tempat pipi. Lama tak dapat macam ni ah. Momen macam ni. Ho! Bestnya. Siring best. Cek kentut. Tadi 20, 18, 20. Ha. Kok dalam? Ada ke lama? Bapak. Allahu Akbar. Betul lah, asis hook dia baik lah. Dekat nelayan tu, dia kata, kejap dia sikit. Ni memang lain dah apa dulu. Memang lain tu tengah ikan tengah makan. Aku lucu kat atas apa je, aku duduk lama. Oh. Siul lah, abang kan berlakon lah. Alamak, itu macam nak. Betul-betul kat atas tadi bagi aku harapan lah. Kamu tak dapat macam ni lah siut. Ha? Cikgu Zimi dah call lah tadi. Biar dia orang dulu. Dah member aku kesian tak dapat lagi tu. Esok dia orang nak mancing. Biar dulu. Bapak. Gigi tu. Oh. Okay guys. Kena berteduh dulu guys. Angin padu ni. Angin padu sangat ni. Awan pun dah gelap ni. Kita teduh dulu. Angin padu lagi guys. Kita lepak kat Pulau Burung dulu. Pulau Burung. Angin tak reda lagi. Dah 2 jam duduk ni. Padu.
Lama ni. Gelama. Memang putih boy airnya. Tam. Bagi dia dikit-dikit. Gigit dia ni. Gigit tengok. Try guys. Ada guys. Apa GoPro boleh lupa pakai? Ha? Habis kau letak kat mana? Belakang. Oi. Syahadunya, syahadu. Dah senang pun dapat macam. Senyap. Tapi satu kali dia ada. Oh, Ui, kuning. Ui, ai. Tangan naik krem ah. Ui, kuning betul tempat pipi ni. Ui, golden. Ui. Ketuk slow Macam nak tanak mancing. Ya tu ada strike, ada kat ni. Tangan krem guys. Strike. Okey geng, aku dah balik darat bersama Izam Kayuh double kelajuan thruster. Kaki aku krem guys. Sejuk kena hujan. Krem kaki. Oh yai. Alright, jumpa lagi next video guys. Kau nak tengok hasil kat darat lah. Tengok hasil Right. Okay. Okay guys, ni hasil aku guys. Sebuah PB size 10. Wow. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Alright guys, ni je hasil aku. Alhamdulillah, syukur. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum, bye bye.